Bersama dengan kita, Tuan Hafizi bin Syafi'in, Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4. Jadi, apa program dianjurkan pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 April, apa yang berlaku di Dataran Intelek adalah majlis penutup Minggu STEM dan majlis perasmian KMR STEM at KMR 2025 peringkat SMK Bandar Utama Damansara 4. Secara pastinya, objektif adalah untuk memastikan pelajar terlibat secara langsung semasa pembinaan konsep itu yang paling utama, dan STEM ini bukan lagi subjek yang diajarkan dalam kelas, tapi STEM adalah dalam kehidupan seharian, STEM adalah di ruang pameran, STEM adalah pembelajaran. Harapan saya nanti insya-Allah pada tahun-tahun akan datang lebih banyak sekolah-sekolah di luar daripada PPD Petaling Utama akan menyertai STEM at KMR kita, dan insya-Allah kita akan jadikan program ini pada peringkat kebangsaan bila melibatkan 3 buah negeri. Pada hari ini 24 April kita melibatkan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Bersama kita pada hari ini, Devish daripada Sekolah Wangsa Malawati. Jadi, boleh jelaskan projek awak? Tajuk projek kami adalah Smart Solar Therapy Garden. Garden ini mempunyai beberapa kemudahan seperti kerusi hijau dan jabatan kelip-kelip yang berasas tenaga yang semula jadi seperti solar dan kincir angin. Apakah inspirasi projek awak ini? Inspirasi projek kami adalah daripada pasukan inovasi sekolah kami tahun lepas yang menghasilkan sebuah mesin aromaterapi atau pewangi yang berasaskan bahan-bahan atau tanaman yang kita tanam dekat sekolah kami. So kita nak sambung dia punya kegunaan, so kita tambah pewangi ini kepada taman kita. Here we are with Kylie from SMK BUD4. May I ask, what is the name of your project? The name of our project is Geothermal Energy Source. Okay, I see. So what is the objective of the project? The objective of the project is to show that we can use the Earth's heat and transfer it into energy. By that, we can power up towns and neighborhoods with just a small power plant. The inspiration was a project that happened back in Sabah. They were trying to make a similar project like this, a geothermal plant, but they were shut down because they didn't receive enough funding to continue the project. So we are trying to show the world that geothermal is still an option and that we should all revolutionize this while we can. Bersama kita pada hari ini, Ranjana daripada SMK Damansara Damai. Jadi, apakah nama projek awak? Nama projek kami adalah Buluh Alternatif Kelestarian Teknologi Hijau Masa Hadapan. Dan kami menggunakan buluh untuk membina rumah ini. Kami menggunakan mungkin 70% buluh untuk membina buluh ini. Penggunaan konkrit dan simen sebenarnya dia akan menyerap haba dan memanaskan kawasan perumahan. Jadi dengan buluh kita dapat mengurangkan kesan haba dan kita dapat menyujukkan permukaan ataupun persekitaran rumah. Bersama kita pada hari ini, Tuan Marzuki daripada SMK Taman C. Apa perasaan Tuan bila lihat idea yang telah dipersembahkan oleh para pembentang pada hari ini? Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur SMK BUD4 kerana telah menganjurkan satu program yang cukup menarik dan bermakna lah untuk mencetuskan idea di kalangan murid-murid, terutamanya daripada menengah rendah lah untuk projek KMR ni. Okay, macam sekolah saya menghantar satu penyertaan lah, iaitu Laksa Maruku. Okay. Di sini pelajar tu dapat mencukirkan kemahiran-kemahiran yang dipelajari daripada pelbagai subjek lah, untuk menghasilkan satu produk yang berkualiti lah, yang boleh dipasarkan. Okay, jadi saya juga teruja lah dengan idea-idea daripada sekolah lain. Ini dapat memberi idea kepada kami dan cukup menarik lah, saya rasa cukup menarik.